Okay, Assalamualaikum. Okay, aku nak share sikit status kereta aku kan. Sebelum ni kereta aku kan aku ada accident sikit. Aku terlanggar besi trolley cart masa aku pergi beli barang dekat Lotus Ampang. So hari ni aku dah ambil kereta lah. Alhamdulillah lah, kereta aku akhirnya dah siap tukar pintu lah. Dia tukar 3 barang, pintu, dia tukar sebiji, tapi tak termasuk alat-alat elektronik, speaker, semua tu dia guna yang asal lah. Okey, yang kedua dia tukar wheel arch, dia tukar baru, dan yang kat bawah pintu tu lah, aku tak tahu nama apa, skirting kot, tapi nampak dia macam mungkin skirting lah kan. Okey, so 3 barang ni Alhamdulillah lah aku dapat tukar semua baru lah. Okey, sebenarnya aku puas hati jugalah dengan Zeekr Sunway ni, sebab tempoh pada awalnya hari tu waktu aku hantar kereta tu, PIC yang handle kereta aku ni, yang in charge bahagian body and sebenarnya aku puas hati juga, sebab kereta aku ni, kalau ikutkan awal-awal aku hantar kereta aku ni, PIC yang in charge body and paint ni, dia bagi tahu mungkin barang akan sampai dalam tempoh 3 bulan kan. Tu kereta aku nak settle pintu ni, nak tukar baru semua dalam tempoh 3 bulan. Tapi Alhamdulillah, aku start accident, terlanggar trolley cart tu, besi trolley cart 12 Mac, dan aku hantar kereta aku ni 13 Mac ke Zeekr Sunway. Dan aku dapat mesej daripada PIC yang in charge kereta aku ni 31 Mac. Dia mesej aku, dia bagi tahu yang pintu dah sampai lah, dah sampai sini dan dah boleh hantar lah. 31 Mac tu patutnya dah boleh hantar lah. So kalau ikutkan 13 Mac hingga 31 Mac tu tak sampai dalam 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih. So tak lama lah untuk pintu Zeekr Sunway order pintu untuk datang daripada China. So dalam masa 2 minggu tu quite okey lah bagi aku kan. Dan kemudian aku tak dapat hantar pada 31 Mac tu sebab ada kerja. Aku hantar kereta aku 2 hari bulan April, 2 hari selepas dia update aku lah yang kata pintu dah sampai. So 2 hari bulan aku hantar kereta aku. Dan waktu aku hantar tu, aku tanyalah berapa lama kan akan ambil masa untuk pintu kereta aku siap pasang semualah. Dia kata dalam masa 1 ke 2 minggu. So tapi dia kata kalau dia orang cuba pasang secepat mungkin lah. Kalau siap awal nanti dia orang akan inform aku lah. Alhamdulillah, aku hantar 2 hari bulan April, dan hari ni 7 hari bulan April, 5 hari selepas aku hantar kereta, dah siap lah. So ni aku dah pergi ambil lah kereta, aku on the way nak balik. So nanti aku akan tunjuk lah. Tadi aku ada ambil video sikit condition pintu baru aku lah. Nanti aku tunjuk lah dekat video ni. So nampak semua okey lah. Aku memang puas hati, sebabkan tempoh dia tak sampai 3 bulan, dan actually tak sampai sebulan pun. Cepatlah respon Zeekr Malaysia dan juga Zeekr mungkin China kan. Dia hantar barang tu dalam tempoh 2 minggu lebih dah sampai Malaysia. Okey, aku nak share sikit. Selepas aku hantar kereta aku dekat Zeekr Sunway, aku ada hantar kereta aku dekat bengkel luar lah. Sebab apa aku hantar? Aku hantar bukannya untuk dia repair ataupun dia ketuk pintu aku bagi jadi cantik. Sebenarnya mula-mula aku niat aku untuk hantar ke bengkel luar ni untuk just nak tutup lubang. Sebab bila selepas aku accident tu kan ada lubang sikit dekat bahagian pintu bawah. Jadi aku tengok lubang tu besar, taklah besar, cumanya kalau hujan tu air boleh masuk. Jadi aku concern, takut risau kalau air hujan masuk nanti dia mungkin akan boleh rosak dalam wiring ke kan. So
Sebabkan aku risau benda tu, jadi aku pergilah tanya bengkel, boleh tak bengkel tolong ketuk atau untuk just untuk tutup lubang tu je. Aku tak nak buat semua pun. Nak tutup lubang tu, tak nak bagi air masuk. Cumanya waktu aku pergi hantar tu, aku adalah cakap sikit kalau diorang mampu ataupun boleh juga bagi ketuk sikit lah, bagi cantik sikit line kan ke dalam jugalah. Waktu kemek tu dia kemek ke dalam, just ketuk bagi dia keluar sikit lah. Tak adalah kemek nampak dalam kan. Aku suruh yang tu je, tak payah cat, tak payah buat apa. Yang tu je, ketuk tu dengan tutup lubang sikit je. So bila aku dah suruh bengkel tu buat, aku pun tinggalkan kereta. Dan petang tu aku hantar tengah hari. Petang tu aku dapat mesej daripada kedai bengkel tu, dia hantar gambar. So bila dia hantar gambar tu, aku tengok yang dia buat tu makin obvious. Lagi cacat lagi lah pintu aku tu. Sebab apa? Sebab dia ketuk dengan sekali dia polish ke apatah, dia pakai mesin polish tu, dia akan terkikis cat pintu aku tu lah. So nampak body pintu lah, nampak besi pintu lah. So memang dah lagi sakit mata lah aku tengok kan. Jadi aku pun bagi tahu kat bengkel tu, dah lalang macam ni, buatlah touch up lah bagi jadi better kan. Buatlah elok-elok sikit kan. Ni dah teruk dah ni. Makin teruk niat, asal nak tutup lubang aje. Lepas tu tak apalah, aku kata aku gunalah duit, sebabkan aku claim insurans ni, aku dapat duit kiranya duit pampasan ke untuk 10 hari lah, 10 hari. So aku kata tak apalah, buatlah bagi cantik elok. Aku tak nak lah dia jadi besi macam ni kan. Aku lagi obvious lah daripada sebelum ni, dah kurang obvious, cuma nampak lah juga kemek. Ni lagi daripada jauh lagi dah boleh nampak lah. So lagi obvious lah kan dia punya cacat pintu tu. So tak apalah, aku pun kata proceed je lah. Lagipun aku dapat duit daripada insurans tu dalam RM600. So aku terbuat lah. Aku dapat duit insurans tu dalam RM500. So untuk buat touch up tu, bagi cantik elok balik pintu tu dalam RM600. Aku kata proceed je lah kan. Sebab waktu tu aku fikir, sebabkan nak guna untuk 3 bulan sebelum barang tu sampai, okey lah, tak apalah, buat lah kan. 3 bulan tu kan, untuk tempoh 3 bulan tu kiranya mungkin berbaloi lah juga kan. Tak tahu lah berbaloi ke tak kan. Tapi tak sakit mata lah untuk 3 bulan tu kan. Tapi bila dia buat dah siap tu, aku terkejut. Pada mulanya aku tengok first gambar tu, yang dia share gambar waktu selepas dia ketuk pintu tu, aku tengok memang cacat dan aku dah tak yakin dengan kedai ni. Tapi result dia selepas dia dah settle semua, dah cat sekali, aku terkejut tengok cantik, memang tak nampak cacat. Aku rasa kalau percentage perfection tu, mungkin dia dapat restore dalam 90% lah, 90%. Memang tak obvious, tak nampak lah kemek-kemek tu semua tak nampak. Dan dekat bawah pintu tu kan dia ada macam ada line kan. Line tu pun macam sama dia buat dengan pintu sebelah kanan ni. Wife aku tengok pun dia terkejut. Dia tengok mana yang kemek tu dah tak nampak dah kan. Dah tak obvious, memang tak nampak, macam pintu baru. So not bad lah kedai ni buat. Dan aku boleh recommend juga kepada siapa-siapa yang mungkin kalau kereta dia ada berlaku perkara yang tak diingini, berlaku accident ke, yang simple-simple ke, mungkin kalau nak cepat tu, aku boleh recommend lah kedai ni. Pada mulanya aku memang dah tak yakin lah selepas aku tengok gambar dia share gambar first tu. Aku dah tak yakin kedai ni, pasrah lah. Lagipun aku akan dapat pintu baru kan. Okay, siapa-siapa kalau nak tahu nama kedai ni, aku boleh lah nanti share. Okay, keadaan aku ambil kereta dari Zeekr Sunway ni, aku puas hati juga sebab apa, diorang siap cuci kereta lagi. Sebelum aku hantar tu, aku tak sempat nak cuci kereta, terutamanya dekat dalam lah. Sebab aku bawa, sebelum aku hantar kereta tu, aku ada pergi ke Perak. Aku ada bawa anak-anak aku kan. So anak-anak ni faham lah, bila bawa kereta ni, diorang ni tak boleh duduk lama, diorang nak makan lah, nak minum lah semua kan. Diorang bagi tumpah. Yang anak kecil aku tu, dia bagi tumpah Pringgle tu, bersepah lah dalam kereta tu. Lepas tu aku tak sempat lah nak pergi cuci semua kan. Sebelumnya balik kerja pun aku akan sampai rumah dah lewat petang lah. So aku tak sempat nak cuci semua. Dan waktu tu pun PIC Body and Paint tu pun dah mesej aku. Dia kata dah boleh hantar. Jadi aku pun
hantarlah kereta tu, dan aku pun bagi tahu dia lah kereta aku ni kotor sikit lah kat belakang tu sebab makanan tumpah kan. So tadi aku ambil tu, bersih lah dalam semua, dia vacuum, kemas lah, dia lap juga aku rasa ni. Dekat luar pun dia cuci, dia wax tayar. Terima kasih kepada Zeekr Sunway untuk percepatkan repair pintu kereta aku ni dan tolong bersihkan kereta aku ni lah. Okay, bye.